Hai, Assalamualaikum. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Hari ini saya berada di Merlimau, Melaka. Dan rumah anda lihat di belakang saya ni mempunyai 4 bilik dan 3 bilik air. Dengan bukaan tapak 55 x 36 kaki dan total keluasannya adalah 1,560 kaki persegi. Tanpa memasa, jom kita review rumah di belakang. Okey, ini adalah ruang tamu yang berkeluasan 11 x 13 kaki. Untuk kemasan seabox di bahagian atas ditambah oleh owner dan untuk ketinggian lantai ke siling kami adalah 11.5 kaki. Okey, ini adalah ruang keluarga berserta dengan ruang makan yang keluasannya adalah 19 x 17 kaki. Mempunyai 2 folding door yang di-upgrade, satu di bahagian dapur dan satu lagi di bahagian ruang tamu. Okay, untuk rumah ni mempunyai 2 bahagian dapur, iaitu dapur kering dan dapur basah. Untuk dapur kering berkeluasan 8 x 17 kaki dan kami berikan kemasan tas seluruh rumah, cuma untuk design tas di bahagian dapur di-upgrade oleh owner. Okey, ini adalah dapur basah yang berkeluasan 7 x 13 kaki. Untuk tabletop berserta backsplash kami berikan secara percuma, cuma untuk kemasan backsplash ditambah oleh owner. Di bahagian dapur juga terdapat satu bilik 4 berserta dengan bilik air 3. Untuk setiap pintu bilik kami berikan pintu molded door dan untuk rumah ni ketiga-tiga pintu bilik air di-upgrade oleh owner menggunakan pintu bifold door. Okey, ini adalah bilik 4 berkeluasan 9 x 11 kaki. Kami berikan kemasan plaster siling berserta cornice di seluruh ruang. Ini adalah bilik air 3 berkeluasan 6 x 5 kaki. Untuk kelengkapan sanitary asas dah include dalam package kami. Okey, ini adalah bilik 3 berkeluasan 12 x 11 kaki. Untuk pon wiring lampu kipas dah include dalam package kami, cuma untuk pon aircon ada tambahan wiring. Dan di bilik 3 juga terdapat satu bilik air kongsi di bahagian tengah-tengah. Okey, ini adalah bilik air 2 berkeluasan 4 x 7 kaki. Untuk kemasan tas sehingga ke siling dah include dalam package kami. Dan untuk bilik air 2 ni, kelengkapan sanitary asas kesemuanya di-upgrade oleh owner. Okey, ini adalah bilik 2 berkeluasan 12 x 11 kaki. Untuk kemasan dinding, kami skim di bahagian dalam. Okey, untuk kemasan cat, kami menggunakan kemasan cat jenama Nippon Paint Easy Wash. Anda boleh memilih satu warna di bahagian dalam. Untuk bilik 1 tidak dapat ditunjukkan disebabkan ada barang. Untuk keluasannya adalah 14 x 15 kaki. Mempunyai satu bilik air yang berkeluasan 4 x 7 kaki. Jika anda berminat dan nak tahu lebih lanjut, follow MIH for more info. Sekian itu daripada saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan cita rasa pelanggan. Kami mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Salam kosong-kosong kepada semua. Baik, Assalamualaikum.